channel. Hari ni kita nak main Brookhaven lagi. Tapi kita ada cabaran. Cabaran dia ialah tak boleh jump. Maksud saya tak boleh loncat. Okey? Kita jalan-jalan keliling Brookhaven. So, kita main. Alright. Okay, kita main lah. Kita tak boleh lompat. Tapi tu selalu tengok saya. Nak lompat. Lompat. So, kita jalan dengan satu tangan. Oh. Mama. Kita pergi. Wow, kita ada boxing. Wait, minutes. Kalau kita lompat, kita kena bagi kat orang 100 Robux. Oh my god. Oh my god. Right. Kita tak nak bagi ke orang 100 Robux. So kita jangan lompat. So jangan lompat. Okay. Jangan lompat. Kita nak beli apa? Apa benda yang cabarkan kita untuk lompat? Kita tengok kat atas ada apa-apa tak? Oh, saya nak kata ada hack lagi saya nak tunjuk. Kalau korang nampak banyak orang ambil sofa, dia angkat macam sofa. Dia angkat sofa macam ni dekat Roblox. Kalau korang tak tahu, ikut hack ni. Hack dia kata dekat je, sebab tu lah saya ingat. So, pergi kat club. Lepas tu duduk dekat mana ni? Kursi ni. Tak dapat lah. Dah dapat dah. Jap. Kita lompat ke tadi? Kita lompat ke tadi, guys? No. Kita lompat 2 kali. Dan sekarang ni kita macam mana tulis di komen macam mana. Jam. Ada orang kata jam. Jam saya tak nak habiskan robot saya. Tapi
Dah ada party dah. Tak nak habis korban. Kita rest. Rest. Okay guys, kita time to rest. Bijaknya saya. Bijaknya. Kira join. Kira join. Mana si Kira tu? Bukan. Okay guys. Kalika dia dah masuk. So, tak boleh jump tau. Tak boleh jump. Okay, jom kita pergi. Jom. Naik kereta saya. Okay, tak apalah. Naik ni. Duduk. Tapi kita tak boleh jump juga. Tapi kita dah tahu trik kalau tak boleh jump. Kita kena reset. Dah sampai. Kita tengok perasaan dia. Okay, kita tengok perasaan dia guys. Sekarang kita tengok perasaan dia kalau tak boleh jump. Loncat. Tengok guys. Macam mana dia tu? Iya. Guys, kita nampak. Okay. Kita try trick dia guys. Nanti dia tak boleh jump. Yeah. Tengok dia guys. Tengok perasaan dia. Kalau tak boleh jump. Nak jump juga tak? Ahaha. Kita cakap. Kamu mau bawa aku kemana? Okay guys, dia memang kesel banget. Jangan lari, Bossy. Tengok tu guys. Jangan lari, Bossy.
Okay guys, mana dia? Dia terlari ya. Mana ya dia? Korang nak selfie? Tak nak, okay. Dah lah. Guys, sampai di sini sahaja kisah kami. Sahabat. Okay, bye. Jom kita tangkap gambar sama-sama. Jom kita tangkap gambar. Cheese. Okay dah, bye.